Benda ni. Doktor, je review benda ni. Oh, ini Plastibell. Plastibell merupakan teknik sunat yang khusus untuk bayi lelaki sahaja. Seperti konsep tali pusat baby yang akan tertanggal sendiri selepas lukanya kering. Guys, inilah bunyi dia. Loceng kecil untuk sunatkan baby boy korang. Loceng plastik ini akan diletakkan di dalam kulup kemaluan baby dan satu benang akan diikat pada plastik tersebut. Proses ini akan menghentikan salur darah dan kita akan potong kulup kemaluannya. Tak sakit ke, doktor? Taklah, mana ada sakit. Untuk baby, kita akan gunakan biosize yang akan berkesan dalam masa 30 saat saja. Hasilnya, selepas 3 hingga 7 hari, Plastibell akan tertanggal dengan sendirinya dan luka akan cepat sembuh dan kering. Ramai ibu bapa memilih teknik Plastibell ini untuk sunatkan anak mereka kerana ada banyak kelebihan. Antaranya lebih cepat sembuh, senang jaga, kurang komplikasi, selamat dan risiko kecederaan pada kepala zakar hampir 0%. Jadi kepada ibu bapa yang nak sunatkan baby boy seawal 3 hari, jom sunatkan di klinik tua. Jumpa anda nanti.